Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mikael Afif bin Effendi melaporkan di Surau At-Taqwa Samti Batu 38. Bertarikan 18/12/2025, Samti Batu 38 mengadakan Majlis Pengumuman Keputusan Sijil Menengah Agama bagi tahun 2025 yang berlangsung di Surau At-Taqwa. Mari sama-sama kita saksikan. Pagi hari ke pekan membeli buku. Buku dibeli menambah ilmu. Usaha gigih telah berlalu. Keputusan hari ini, bukti tekadmu. Inilah masanya, sama ada mereka berjaya ataupun sebaliknya. Majlis yang berlangsung di Surau At-Taqwa ini telah disempurnakan dengan penyampaian slip peperiksaan kepada para pelajar. Seramai 26 orang pelajar telah mendapat mumtaz, seorang mendapat mumtaz sofi dan 55 orang pelajar mendapat jaid jiddan. Bersama saya, seorang pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang iaitu Ustaz Mumtaz Sofi. Baiklah saudara, apakah nama saudara? Ahmad Azhar bin Harun Anwar. Oh, apakah perasaan saudara ketika saudara mendapat keputusan yang cemerlang sebentar tadi? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT sebab memberikan saya keputusan yang sangat saya inginilah. Mumtaz Sofi, Alhamdulillah. Semua doa saya, usaha saya, semua paid off. Jadi, saya hanya boleh bersyukur kepada Allah SWT. Apa kata-kata untuk para pelajar yang bakal menerupi peperiksaan SMA pada tahun yang akan datang? Untuk anda semua yang bakal menghadapi SMA pada tahun-tahun akan datang, saya nasihatkan anda semua untuk persiapkan diri anda semua daripada awal tahun, belajar sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah siang malam kita bangun tahajud, kita solat hajat, kita minta kepada Allah untuk memudahkan urusan kita dan sentiasa berdoa kepada Allah, kita berusaha. Lepas tu kita minta doa ibu bapa, doa guru-guru, jangan, kalau boleh kita cari keberkatan mereka lah. Berakhir sudah Majlis Pengumuman Keputusan Sijil Menengah Agama bagi tahun 2025 Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Saya, Muhammad Mikael Afif bin Effendi, melaporkan dari Surau At-Taqwa. Majlis ini telah berlangsung dengan lancar dan penuh bermakna serta diakhiri dengan sesi bergambar sebagai kenangan.